Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa in asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang bahagia pengurusi dan seluruh jawatan kuasa serta para pegawai Surau Bangi Perdana, tuan-tuan imam dan para asatizah yang kita muliakan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Moga-moga Allah juga mengampunkan dosa kedua bapa kita, mertua kita, pasangan dan ahli keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya menempatkan kita semua di dalam syurganya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini kita akan tengok satu tajuk pada kisah yang ke-21, hadis yang ke-21. Janji yang pasti daripada Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah telah pun menjanjikan akan adanya syurga dan akan adanya neraka. Syurga Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, dengan penuh keistimewaan dan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala terus merahsiakannya kepada kita. Tetapi neraka, azabnya neraka, Allah gambarkan banyak di dalam Al-Quran. Banyak. Perihal azab neraka Allah cerita. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa banyak bentuk penyiksaan dan azab yang Allah Subhanahu wa taala telah pun janjikan kepada orang-orang yang engkar dan tidak bersyukur kepadanya. Daripada seringan azab sehinggalah kepada seberat-berat azab, bermula daripada awal kematian sehinggalah nanti dibangkitkan di hari mahsyar. Di hari mahsyar nanti mereka, na'udzubillah, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Ahli neraka ni Allah gambarkan bagaimana bentuk penyiksaannya. Dan Nabi SAW bercerita perihal seringan azab neraka. Ada beberapa riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Antaranya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Kata Anas bin Malik, aku mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah berfirman kepada li ahwani ahli nari azaban yaumal qiyamah. Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, yang paling ringan.
Allah tanya mereka, Lau anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadiya bih. Kepada kelompok manusia yang Allah tentukan dia itu menerima azab yang paling ringan. Yang paling ringan, Allah tanya. Kalau Allah tanya soalan itu kepada orang yang paling berat azabnya, sementara lah. Kepada orang yang paling ringan Allah tanya, kalaulah, kata Allah, atau sekiranya kamu memiliki sesuatu yang paling berharga di atas bumi ini, kalau kamu memiliki emas, permata, yang banyak atas dunia ini, apakah hari ini kamu ingin menebus dirimu dengan harta-hartamu yang banyak itu? Logik akal, dia ni menerima azab yang paling ringan. Sepatutnya pada ya tu saya kata tadi, pada akal kita berfikir, orang yang paling ringan bila ditawarkan untuk menyelamatkan diri daripada sesuatu malapetaka dia, padahal dia mampu je bertahan, dia boleh saja bertahan. Bila dia bertahan, makna harta dia selamat, dia tak perlu keluar modal. Tapi main dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala, hak paling ringan tu dia kata, kalau dia memiliki segunung emas, 2 gunung emas, 3 gunung emas, berapa banyak pun harta yang dia miliki, pasti dia akan cuba untuk menyelamatkan dirinya, melepaskan dirinya daripada azab yang seringan-ringan itu. Bila Allah tanya kepada kelompok ini, mereka berkata na'am. Lalu Allah templak mereka. Allah kata, aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adam an la tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi, atau kama Allah kata, aku, kata Allah, telah meminta kepada kamu perkara yang lebih ringan daripada ini. Maknanya Allah tak pandang pun harta yang mereka miliki, sebanyak mana pun harta yang miliki. Allah kata, aku minta sesuatu yang lebih ringan, yang lebih murah, yang lebih mudah, tapi engkau abaikan. Aku, kata Allah, minta yang lebih ringan lagi daripada azab yang sedang engkau lalui ini. Ada beberapa riwayat menyebutkan, antaranya seringan-ringan azab neraka itu apabila dipakaikan selipar daripada neraka, maka menggelegaklah otaknya tanpa mencederakan mana-mana anggota yang lain. Just pakai sarung, menggelegak otak. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata diletakkan seketul bara api di bawah tumitnya, lalu menggelegaklah otaknya. Itu yang disebut sebagai seringan-ringan azab neraka. Tuan-tuan, kita tak boleh bayang, tuan-tuan. Dan tuan-tuan jangan bayang. Kalau kita nak bayang, compare dengan kita, tuan-tuan, orang rumah bancuhkan air panas, bancuhkan air kopi, air teh, cawan, pegang cawan nak panas tu pun silap terlepas. Tak usah duk kira pakai letak bara api bawah tumit, tak usah duk kira hak tu. Hak tu kelupok terus. Kita pegang ayak secawan, pegang air secawan yang panas tu pun duk jenuh. Genggam nasi, suap nasi baru naik, nasi yang baru dihidang panas-panas tu, jenuh hembuh. Betul tak? Hai tuan-tuan, macam tu kan tunjuk something ni Allah. Na'udzubillah. Itu seringan azab. Bagaimana kalau sebesar-besar azab? Allah cuma kata, aku minta yang lebih ringan sejak engkau berada dalam sulbi Adam lagi. Apa dia? Aku minta engkau semua jangan menyekutukan aku saja. Itu je aku minta, kata Allah. Jangan
menyekutukan aku dengan sesuatu yang lain. Tuan-tuan, bab menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ni, terkadang kita ni orang Melayu ni kadang-kadang kita dah banyak kali bahas bab tu. Kepercayaan kita kepada mitos-mitos lama, kepercayaan kita kepada adat-adat yang lama-lama. Ini saya nak ulas tentang kuda kepang. Saya baru ni berlaga angin dengan satu kelompok pengamal kuda kepang. Kita sebut kuda kepang antara permainan tradisional, bukan tradisional Melayu, dia tradisional Jawa. Tak kisahlah. Tapi mereka mempertahankan tarian kuda kepang itu sebagai salah satu daripada adat warisan tradisional yang perlu dikekal dan dikembangkan. Saya kata ini perkara yang syirik. Apa watak-watak yang ada dalam permainan kuda kepang? Antara watak-watak utama yang jahat ialah barongan. Tahu enggak barongan? Ini orang Jawa nak ni. Barongan kau apa? Hah? Barongan tu barongan. Momok sing gede ki, sing ireng-ireng ki. Lepas tu yang kedua kesurupan. Dan membuka gelanggang acara itu dengan jampi serapah, dengan kemenyan, dengan jampi serapah dan segala macam, hembus puh kiri puh kanan. Ini antara perkara-perkara yang menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhirnya bila tahap pemikiran dia kata itu adalah sebagai satu permainan tradisional, saya terus berhenti, saya tak nak layan. Bodoh jangan puak ni, letih saja. Sedangkan Majlis Fatwa Johor dah keluar, dah gazetkan dah, di antara salah satu permainan yang syirik. Di Terengganu ada main wakyong, apa ni ulik mayang. Ini di antara perkara-perkara yang menyumbang kepada kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Di kampung kami dulu, lama dulu, sebab itu kerajaan melalui JAKIM dalam muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan dulu lagi tahun 90-an dah keluar satu sekler tentang bukan sekler lah, memang fatwa mengenai garis panduan tentang apa ni, persilatan silsilat yang ada dalam Malaysia ni pun banyak tak lepas. Saya ingat dulu kecil-kecil orang main silat Jawa pun kesurupan juga. Tahu tuan-tuan kesurupan, saya tak tahu nak terjemah dalam bahasa Melayu apa. Kerasukan alah, rasuk, seakan dia rasuk. Dia tengah main tu, tiba-tiba nanti dia boleh bertukar menjadi watak, jadi rimau, jadi macan, jadi ketek. Yang manalah? Permainan wong bien, permainan orang dulu. Dia terikut dengan apa? Gendang silat kan. Gendang silat tu bahaya tu. Membuatkan orang boleh kesurupan, kerasukan. Dulu. Bila orang yang memang ada basic main, dia akan tahu. Jenuh puang. Ini di antara perkara-perkara syirik. Allah kata, hang jangan buat syirik. Aku minta kata Allah, jangan buat syirik. Aku jangan menyekutukan aku dengan sesuatu. Tu ya. Kita ni kadang-kadang ialah saya tidak nak menyalahkan 100% tidak. Mungkin orang-orang dulu-dulu tahap ilmu yang sampai kepada mereka itu terbatas. Saya bersangka baik macam itu. Jadi kita tak boleh nak hukum terus directly macam tu, tak. Saya tidak begitu. Sebab saya banyak bukti. Yalah, kita punya mbah-mbah dulu kan, dia tahap pengajian dia taklah sampai macam ni. Jadi sekadar mana dia tahulah, yang mana dia tak tahulah. Kan banyak masalah tu, masalah buta huruf kan banyak zaman bien dulu lagi.
Jadi kita ni dengan pengaruh Hindu Majapahit dulu-dululah, cerita-cerita dulu-dulu. Jadi sampai kepada nenek moyang kita, generasi kita ni sekarang ni dia dah mulai pudar dah. Tiba-tiba ada lagi pihak yang nak menghidupkan balik. Alah, letih. Kita letih. Upacara ritual perbomohan, naikkan bila nak buat rumah gotong royong, tiang rumah tu setiap sendi rumah itu mesti diletakkan beberapa helai kain, dan juga ada duit shilling lah, ada jajan-jajannya. Untuk apa tu? Kepercayaan orang dulu sebahagiannya. Betul tak? Ingat tak tuan-tuan? Saya ingat, sebab saya tahu mana matulnya apa benda pula ni, kain, ada kain merah, ada hitam, ada kuning, ada dekat setiap tiang lah tu nak pergi ke ni, panggil apa? Alang dia, alang dan lega dia, alang dia kan. Maksud alang tu, tiang tu sebelum pacak alang tu mesti ada kain-kain tu. Cuba tanya, kenapa? Ada kepercayaannya yang tertentu. Lepas tu kita tengok lagi, nak masuk rumah dekat atas alang apa ni, jenang pintu tu, atas jenang pintu tu duri bertam, batang bertam. Tuan kenal batang bertam tuan-tuan? Batang bertam lah, batang kelubi kan banyak dia punya duri. Pasal apa? Nak halau hantu supaya hantu tak masuk rumah. Dia ingat hantu tu pelik dengan datang tu agaknya. Takut penanggal masuk rumah, betul. Takut penanggal masuk rumah. Meremang. Tak, kita kejahilan mereka, saya nak sebut. Mungkin mereka tidak tahu benda tu. Saya sangka baik macam itulah. Macam kami orang Banjar, rumah tinggi-tinggi di Bendang kan. Setiap rumah itu pasti akan ada satu tempat emergency. Dia akan ada satu lantai di hujung-hujung rumah tu, ada satu tempat yang dia letak lantai tu dengan kayu yang jarang-jarang, untuk tujuannya untuk kalau ada kematian senang nak mandi kat situ kan. Kalau nak ada orang bersalin senang nak mandi kat situ. Kalau ada orang bersalin mesti letak daun mengkuang. Dah, kenapa daun mengkuang tak ada bawah tu? Pasal apa? Tadilah takut penanggal tu gis sedut darah-darah orang yang baru beranak tu. Oh jam. Tuan-tuan, masa tu boleh tak kita kata itu syirik? Nak lempang kita. Dia tahap pengajian. Saya sebut tahap pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka akibat mereka tidak mengetahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Saya bersangka baik dalam keadaan yang demikian. Kita dulu diajar kecil-kecil kan. Taklah diajar secara formal, tak, tapi melalui cakap-cakap secara tidak formal, secara tidak berbualnya apa? Nak masuk hutan, nak pergi mana mesti minta izin tumpang lalu. Atau nenek cucu tumpang lalu. Angga dia arak ngising, ngomong je lah. Arak ngising, arak ngoyoh nang hutan ni kan. Ngomongnya ke gue. Faham tak? Kalau nak buang air besar, nak buang air kecil, kan macam tu juga kan, pamit dulu. Atuk, nenek, cucu tumpang kencing. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW. Nabi kata, kalau kamu pergi sesuatu tempat yang kamu tak pernah sampai, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu jadikan zikir. Jadikan zikir. Setiap hari kita jangan tinggal. Tambah lagi kalau bertemu yang dikatakan sebagai angker tu kan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan Tuhan yang maha penuh kesempurnaan daripada kejahatan makhluk yang berada di sekitar itu. Itu yang Nabi ajar. Itu saya sebut tadi. Jadi kita tidak boleh nak. Tapi setelah penjelasan didatangkan, hujah ditegakkan, contoh macam kuda kepang tadi. Majlis fatwa Johor dah keluar, dan majlis fatwa dah keluar tentang punca keharaman permainan kuda kepang itu. Dah dijelaskan, buat lagi. Itu menempah
tanpa penyakit. Betul? Selesai. Sebab pihak berotoriti agama dah mengeluarkan pandangannya, mengeluarkan fatwanya, masih lagi nak terus berhelah lagi. Tuan-tuan nanti akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang macam ni. Sedih, tuan-tuan. Baik tu kita itu yang disebut sebagai seringan-ringan azab. Allah kata hak tu je, minta hang jangan syirikkan aku sudah. Benda mudah ya. Jangan terlibat. Jadi Allah musta'an. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'azzabu an-nasu min ahli at-tauhid fi an-nari hatta yakunu fiha humaman, summa tudrikhum ar-rahmah, fayakhrujuna wa yataharrahuna ala abwabil jannah." Qala fayarsu alaihim ahli al-jannah. Fayarsu alaihim ahli al-jannati al-ma' fayambituna kama yanbutul ghisa'u fi himalatis sayli thumma yadkhuluna jannah. Tuan-tuan, tapi kita ni ahli tauhid. Apa maksud ahli tauhid? Orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Segolongan manusia yang bertauhid, kata Nabi, segolongan manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, segolongan manusia yang bertauhid itu akan diseksa di neraka sehingga mereka menjadi hitam di dalamnya. Akhirnya mereka mendapat rahmat. Ini yang kita impikan. Kan kita pernah bahas sebelum ini bagaimana orang-orang yang beriman ini akhirnya pasti mereka itu akan dibebaskan dan diselamatkan daripada azab neraka. Walaupun dia tidak pernah melakukan sebarang kebaikan dan amal soleh walaupun sebesar zarah, akhirnya dia dikeluarkan. Cuma kita kena ingat sahabat semua, walaupun demikian kita jangan ingat azab neraka tu senang. Azab neraka tu lama pun azab. Seringan-ringan azab pun Nabi sebut, pakai selipar mengelegak kepala, letak batu bara api mengelegak kepala, itu seringan-ringan azab. Kita jangan merasakan bahawa walaupun sehari dimasukkan ke dalam neraka itu satu perkara yang enteng, satu perkara yang mudah, satu perkara yang ringan. Jangan. Sebab kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya. Tak usahkan kita tidak pernah tahu bagaimana sakitnya azab neraka, kita hari ini tidak pernah tahu bagaimana sakitnya mati. Dibuktikan oleh Nabi SAW saat baginda sebelum wafat. Pecah peluh Nabi SAW, berpeluh muka Nabi SAW, menggigil Nabi SAW saat sebelum ajal. Apabila Jibril alaihissalam melihat keadaan Nabi yang demikian, Jibril paling muka, tak sanggup nak tengok. Sehingga Nabi tegur Jibril, "Wahai Jibril, sampai hati kau berpaling muka daripada aku." Kata Jibril alaihissalam, "Siapa yang sanggup melihat kekasih Allah dalam keadaan sakarat begini?" Nabi sebut sakit. Nabi sebut sakit sakaratul maut ini, wahai Jibril. Lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Nabi tahu bagaimana rasa sakitnya sakarat ini, Nabi tahu, Nabi sudah pun melaluinya saat-saat genting demikian. Nabi berdoa kepada Allah Jalla wa Ala supaya dihimpunkan seluruh sakitnya sakaratul maut umat ini, biar aku yang tanggung, kata Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memakbulkan doa Nabi. Ini di antara doa yang Allah tak berkenan untuk Nabi, biar masing-masing rasa.
Kita jangan anggap bahawa orang yang mati lemas itu, oh tak apa dia mati lemas tu baik. Kita tak pernah tahu. Tuan-tuan pernah lemah tak? Nak tanya, tuan-tuan pernah lemah tak? Tengah berenang ke kat sungai ke kat laut ke dekat swimming pool, pernah lemah tak? Macam mana rasa lemah tu gimana? Tuan-tuan, jenuh kelupuk. Masa kita lemah tu kan, tak usahlah lemah, tersedak minum air, tersedak makan nasi tahan lagi segelas dengan air, tersedak air tu nak samsing lagi. Hei, jangan. Allah musta'an dan habis. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertauhid, ini kabar gembira kepada. Cuma kita nak sebut saya sebagai insan yang lemah ini nak beritahu, jangan pernah pandang enteng tentang azab neraka walaupun sehari. Tak kira lagi ketika kita berada di alam kubur, saat sakarat itu pun sudah. Baik, kemudian Nabi kata apa? Akhirnya mereka itu mendapat rahmat, lalu dikeluarkan dari neraka dan dilemparkan ke dalam, dihantar di depan pintu-pintu syurga. Nabi SAW bersabda, maka penghuni syurga memercikkan air kepada mereka. Ni hak baru keluar tadi daripada neraka tu, kata Nabi, keadaan mereka itu hitam legam, hitam. Kemudian mereka disuruh pergi ke depan pintu. Sampai di depan pintu syurga, penghuni syurga yang baik, yang murni, yang saleh dalam syurga itu keluar menyambut mereka dengan memercikkan air kepada mereka. Tak kala mana bila terkena saja percikan air itu, kata Nabi, lalu mereka tumbuh seperti buih yang dibawa banjir. Maknanya membersihkan. Kemudian mereka masukkan ke dalam syurga. Hadis dari Imam Ahmad. Tuan-tuan, seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, walaupun ini kabar gembira, Nabi kata apa? Sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khairi ma yarina burra. Summa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khairi ma yarani dzarratin, muttafaqun alaih. Akan dikeluarkan daripada neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Sebab itu Nabi pesan kepada kita sahabat semua, Nabi pesan, laqinu 'inda mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ingatkan orang-orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan kalimah tauhid. Itu penting. Pesan, bisikkan di telinga mereka dengan kalimah tauhid. Sebab orang yang dia bukanlah dengan maksud bahawa orang yang mengucap kalimah tauhid itu dia akan direct masuk syurga, tak. Dia akan melalui proses. Hadis ini sebagai bukti. Nabi kata akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan kalimah tauhid la ilaha illallah, dan di hatinya ada kebaikan. Dalam hatinya hanya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang yang mengatakan kalimah tauhid la ilaha illallah, walaupun dalam hatinya hanya ada kebaikan yang dibuat hanya sebesar biji sawi. Tadi gandum besar sikit, ni sawi halus lagi. Pun Allah Ta'ala keluarkan. Walaupun ini khabar gembira kepada kita, tetapi takkan kita nak pilih orang yang terakhir. Betul? Dibentangkan sepenuh nikmat yang berada di hadapan mata kita, tuan-tuan, tak rasa rugi ke kita? Tak rasa malangkah kita setelah kenikmatan itu dihadapkan di hadapan mata kita? Kita tak boleh masuk, kita tak boleh sentuh, kita tak boleh rasa. Tengok gila kita halah sekali. Tapi tidaklah
kenikmatan syurga itu macam kita makan buffet. Siapa last dah ni nasib lah. Last tu nasib lah. Kau tak tinggal kuah, dia tak rugi, dia untung. Ya. Lagu tu tak boleh. Sebab nikmat Allah itu berterusan. Khalidina fiha, kekal untuk selama-lamanya. Tapi takkanlah takkan situasi. Takkan kita nak pilih yang terakhir. Kita tentulah benda yang baik, kita nak perkara yang terbaik. Bila kita nak sesuatu yang baik, yang terbaik, kita taklah banyak kena buat baik. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, kenikmatan yang paling utama dalam syurga adalah kesenangan dan kebahagiaan mereka saat mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, kita tengok baik. Sebab saya tadi banyak poin-poin nota, jadi nak pilih sebab kita waktu tak banyak. Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 81 hingga 82. Wa qalu la tanfiru fil khar qul naru jahannam ashaddu harran law kana yafqahun. Tengok, Allah gunakan perkataan yang sangat simbiosis. Allah kata, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya jika mereka mengetahuinya. Falyadhaku qalila wa la yabku katsira jazaan bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka sedikitkan ketawa dan banyakkan menangis sebagai pembalasan dari apa yang mereka lakukan. Kita lah ni tuan-tuan. Dan di neraka Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Mereka berteriak di dalam neraka. Kita nak sebut, kita jangan pernah impikan neraka itu. Orang yang berada dalam neraka itu, mereka berteriak, mencerit, minta tolong. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada sini. Balik pada hadis awal tadi, nak keluar lagu mana? Allah kata, benda yang paling mudah aku suruh hang buat, hang tak buat. Tiba-tiba hari ni Rabbana akhrijna, bukan keluar saja. Mereka yang berada dalam neraka itu menjerit, Rabbana akhrijna na'mal salihah gharal ladzi kunna na'mal aw lam nu'ammarukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fima lizalimin minan nasir. Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan melakukan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan sebelum ni. Baru nak buat. Sorry to say, late. Too late. Terlambat sudah. Argument tu Allah tak pakai dah. Alasan nak keluar supaya kami dapat beramal semula yang berbeza dengan amalan kami sebelum ini. Kalau sebelum ini kami tidak beriman, kami nak beriman. Kalau sebelum ini kami banyak culas untuk melaksanakan ketaatan kepadamu, kami akan lebih fokus dan taat kepadamu. Kamu suruh solat pun bukan kata 5 waktu, 50 waktu pun kami sanggup. Sebab dah melihat, sebab dah merasai bagaimana azabnya neraka. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Allah tanya, Allah cemplak balik. Bukankah kau dah bagi hang umur panjang?
umur 60, umur 70, umur 80, umur 90, umur 100, umur 100 lebih. Dah cukup panjang dah umur tu, tapi kamu tetap persiakan amalan, tetap persiakan umur itu. Kita nak jawab bagaimana tuan-tuan? Kita cuba nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, membela dia, Allah templak terus. Aku dah bagi masa kan? Aku dah bagi masa, aku dah bagi kesempatan, aku dah bagi kemewahan, aku dah bagi segala-galanya, aku bagi kesihatan segala-galanya, tapi kamu tetap abaikan aku, kata Allah. Now, sorry. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Allah beritahu kepada orang-orang kafir, Allah dah datangkan para rasul, tapi mereka ingkari. Kepada orang yang beriman, Allah telah datangkan Al-Quran dan hadis. Hak mana yang patut kita buat, yang mana tak patut kita buat, yang mana patut kita tinggalkan, Allah dah tunjuk. Allah dan Rasul dah bagi, ajar kita macam-macam dah, sehingga Allah tutup peringatan untuk kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Selesai, noktah, habislah. Risalah kenabian dah selesai. Segala apa yang Nabi SAW nak sampaikan dah sampai, sehingga Allah sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr, Nabi sebut wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Point. Last lap punya peringatan. Apa saja yang Rasulmu datang bagi tahu kepada kamu, suruh kamu buat. Apa yang Nabi kata jangan buat, tinggal buang. Kita ketegak. Kita yang ketegak. Kita yang memilih untuk tidak taat. Sebab itu, sahabat yang dikasihi sekalian, kitalah hari ini yang menempa tiket. Kita nak ke mana? Apakah kita nak menduduki tempat yang tertinggi dalam syurga bersama dengan para nabi? Tapi itulah yang kita impikan. Cuma tinggal lagi amalan kita, kerja buat kita, tutur bicara kita sesuai tak dengan orang-orang yang layak duduk bersama dengan para nabi. Kalau nabi pun didustakan, risalah pun dikhianati, how can? Macam mana kita nak duduk? Sebab itu kita sebagai orang awam, seorang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Fattakullah mastata'tum. Kita bertakwalah kepada Allah semampu mungkin. Tinggalkan segala kemungkaran, keburukan itu semampu mungkin. Laksanakan kebaikan dan ketaatan itu semampu mungkin, dan teruskan berdoa kepada Allah. Dan Nabi minta, Nabi ajar kita, bila kita minta syurga, mintalah ya tempat yang tertinggi. Syurga yang tertinggi itu Jannatul Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.